Saya banyak kesian orang Melayu dan orang Islam, dia tak dapat duduk tahiyat akhir macam ini. Ada siapa lah duduk tahiyat akhir macam ini susahnya? Cuba komen dekat bawah. Mari, Master tunjukkan cara untuk urut untuk bagi lebih selesa duduk tahiyat akhir. Selalu orang yang tak boleh duduk tahiyat akhir macam ini, dia tengok dia biar kaki sini sakit tau. Jadi sini, ibu jadi. Okey, ada orang dia duduk-duduk, dia biar kaki macam ini. Ada orang dia duduk-duduk, lepas tu dia biar kaki macam ini. Kenapa ya? Sebab dia biar jari sini dia sakit. So dia bengkok, dia sakit. So kita nak settlekan dia biar jari ini supaya dia tak sakit, supaya dia boleh duduk dengan sebenar. So dekat jari ini sakit, kita akan cari sini punya point. Sini dua tulang biar tengah-tengah, sini ada satu point. So kita urut sini. Selepas urut dia akan lebih lega. Tapi kalau masih sakit lagi, kita akan cari dekat atas sikit. Sini pergerangan dia pun boleh connect sampai ke ibu jari sini biar. Okay. Selepas kita urut, kalau masih tekan masih sangkut lagi, masih ada sikit tak selesa. Mari kita akan ikut ini urat. Sini tulang dia sebelah, dia ada satu urat tau. Ini urat dia sambung sampai ke bawah dia. So dekat sini, ngam-ngam ini 4 jari bawah sini ya. Sini urat kita tekan sampai hujung sini. Okey. So you test lagi ini ibu jari. Mesti lebih lega punya. Save dan share video ini supaya boleh bantu orang yang tak boleh duduk tahiyat akhir.